感谢据港 Metropolis 新闻的各位观众们，仍然和本人 Fiana Huang。Baba Buncit 整个家的独特装饰融合了当地文化和中国文化，象征生肖以及象征繁荣与丰肖的生物绘画。Baba Buncit 支架是据港市内唯一一座具有独特中国建筑风格的住宅，融合了当地文化与中国文化。该住宅的独特之处不仅在于其形似据港特色的礼帽形状的建筑风格，还在于内部的中国文化装饰。所有装饰均使用来自中国的乌桄或五林木头制作而成。根据 Baba Buncit 第6代后裔一代的说明，令制作房屋更具价值的是房屋各处散布的生肖符号，以及象征繁荣和丰饶的生物绘画。尽管这座房屋已有数百年历史，但其墙面涂料依然保存完好，显示出所用材料的高质量与耐用性。除了作为旅游目的地外，这座房屋对家庭而言也具有宗教功能。每逢农历新年，该房屋会关闭以进行家庭庆祝活动，其中包括祭祀仪式，这也是家庭文化的一部分。部分家庭成员仍然信奉三教，并定期在家中的祖先祭坛上进行祭拜。尽管大部分家庭如今已与伊斯兰教融合。Di rumah ini sudah 300 tahun. Nah, sejarahnya dulu engkong-engkong kita ini seorang saudagar ya, pedagang dari Cina ke sini. Jadi mereka berdagang rempah, terus karet, sawit, dan sampai sekarang pun masih berjalan. Tetapi areanya bukan area antar negara lagi, tapi antar kota kayak gitu. Nama Baba Buncit itu sendiri siapa itu Bu sebenarnya? Baba Buncit itu jadi engkong kita dulu pertama kali yang namanya Ong Eng Tuan. Ong Eng Tuan punya anak, salah satunya Ong Buncit. Nah, kita pakai Ong Buncit karena memang dari segi nama Ong Buncit itu agak aneh ya, orang mungkin taunya apa perutnya yang buncit atau gimana, tapi memang Ong Buncit ini marganya marga Ong, namanya Buncit, dan beliaulah yang bisa meneruskan usaha orang tuanya, dan sampai sekarang pun masih tetap berjalan。伊德补充道，尽管这座房屋已有300年历史，但家庭的传统与信仰依然得到很好的保护，使其成为文化与历史的象征，在时代发展中不断延续。Suryadi Pal TV